Mungkin orang ingat macam, oh Pak Abu buat satu video mungkin ribu-ribu, mungkin 2-3 ribu. Bro, Pak Abu bukan KL Foodie atau Rhys William atau Darus Lantak atau apa, Pak Abu apa tadi, Abu Cari Makan atau the big players. No. Saya buat video tu, kadang-kadang orang bayar saya $50 bro, RM50. Tapi saya kena sedar diri, yang panggil saya tu adalah stall burger. So bila stall burger DM saya kan, saya rasa macam ini adalah saya punya the first intention adalah untuk tolong mereka ni, bantu mereka. So I cakap tak apa, kalau engkau bayar aku RM50, aku buatlah yang version RM50. Faham? Kan, win-win situation kan. Kalau kau bayar aku lebih, aku bagi lebih. Faham? Dia akan ada dua side kan. Dia akan ada orang yang cakap macam, kalau you nak promote, you buatlah free. Tapi dalam masa yang sama, dia ada cost juga kita nak buat, daripada segi masa, equipment, time nak edit semua kan. Which is kenalah balance juga kan. Betul. Equipment dan skill untuk buat video yang 2 minit tu, saya tak belajar benda tu dalam masa 2 minggu. Saya start benda ni daripada tahun 2017 dan dalam masa yang sama saya memang belajar benda ni. Kita budak broadcasting. Jadi kita tahu benda ni. So kita belajar daripada tahun 1999 bro.